Selamat sejahtera, terima kasih kerana klik video ini. Sila pertimbangkan, like, komen dan subscribe. Channel ini memaparkan berita viral, terkini dan terpanas artis dalam dan luar negara. Akak Maria main lah kata. Okay. Yang mana ni? Yang ni, yang pembersih sangat ni. Sekejap. Pembersih ni, 0 followers, following 1.184 ni. Pelakon Q Haidar tampil membidas komen negatif yang diterimanya selepas dikritik kerana mencungkil gigi ketika bersiaran secara langsung baru-baru ini. Q tampil memberikan teguran kepada individu terbabit yang dianggap terlalu menjaga kebersihan luaran tetapi mempunyai hati yang busuk. Pembersih sangat hidup dia, kerja dia masuk live orang, cari kesalahan orang. Dia pembersih tapi hati kotor dan busuk. Maafkan saya, kan mak kita ada ajar, kalau tiada benda baik nak cakap, lebih baik diam. Ujar Q lagi, setiap individu seharusnya menjaga tutur kata agar tidak melukakan perasaan orang lain, terutamanya apabila meninggalkan komen di media sosial. Q turut mempersoalkan mentaliti segelintir netizen yang menggunakan tiket selebriti sebagai lesen untuk melemparkan komen negatif sesuka hati tanpa memikirkan soal dosa dan pahala. Dia rasa dia pembersih, tapi hati dia kotor. Hati kotor busuk. Terdahulu, Q dilihat secara santai mencungkil gigi sambil membaca komen-komen netizen semasa live. Bagaimanapun, tindakan itu mengundang rasa kurang senang dalam kalangan netizen sehingga ada melabelnya sebagai seorang yang Sabar bang, sabar ke? Saya sabar lama. Saya sabar lama. Saya orang yang sabar, insyaAllah.